القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله. سبحانك يا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم. خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فحربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتينا ما آتيت عبادك الصالحين. اللهم ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك. آمين. ثم أما بعد. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari, rakan-rakan sahabat, sedar penonton, sedar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ridwanuhu wa maghfirah. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita puja Allah. Marilah sama-sama panjatkan, rafakkan setinggi-tinggi syukur ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi panjang umur. Tuhan beri lagi hidup, beri kesempatan lagi lah. Allah masih lagi masa, berikan masa. Yang Nabi kita suruh berebut di berapa perkara tu nah, 5 perkara. Irtanim khamsan qabla khamsin. Hadis tu kita ingat dah kadang. Mudah jangan mai berebut. Irtanim mana jangan habiskan masa saja gitu, berebut ambil 5 sebelum dicabut, ambil kelik 5. 5 perkara sebelum 5 itu diambil kelik. Nah, 5 tu diambil kelik. Sehat sebelum sakit, kaya sebelum susah, muda sebelum tua. Nah, mati dah. Hidup kita ni sebelum datang kematian. Satu lagi apa tak? Selain daripada sehat, lain daripada harta ada, lain daripada muda, masa lapang, masa luar yang diberi Allah sebelum kita dikaluk, disibuk, di bagai-bagai urusan masuk tertekan, yang menyebabkan kita tidak ada ruang untuk nak isikan dengan apa amalan. Jangan kalau kena hok sibuk jangan tak dekat rumah.
Tak lekat rumah ada duduk tak kata hak mu ada. Ada kena duduk hospital hak mu ada. Kena hospital hospital. Oh, dah tunggu orang sakit 3 bulan dah. Anak sakit juga dah nah. Bila Allah Taala cabut nikmat faragh, iaitu nikmat kelapangan masa, habis. Jadi kalaulah setengah-setengah di antara kita pagi ni masih lagi diberikan 5 nikmat hak Nabi kata berebut ambil tu, pakailah, gunalah weh. Supaya dengan kalau kita boleh duit 10,000 hak hajat ewi hak sah taruh lah maknanya. Hak tu kita pandai pula dah. Boleh lagi duit 10,000 boleh dah. Mana itu kapan ni? Itu habis dah. Hak tu hak pandai tu. Hak tu hak kita bijak. Tak kena ngajar tu. Pandai kalau habis duit nenong. Cak cing. 10,000, 10,000 pasal tahu 10,000, 100,000 mau sedar maknya. Tak ada nak boleh lagi duit jauh dah mutu cong warga tu cong warga ni nak. Tu hak bijak. Dia makianlah juga. Nabi kata 5 perkara hak diberi dengan makna nikmat itulah. Nikmat 5 perkara ni berebut ambil dengan mana pakar biar dimanfaat. Guna biar difaedah. 5 sebelum ditipu 5. Hidup lagi, alhamdulillah, gunalah hidup ada lagi ni biar difaedah pahala banyak. Sehat lagi guna sehat tu. Nah, muda lagi kita ni kalau berbanding dengan orang tua muda lagi, kita ni muda lagi. Nah, jilah oi. Hanya hari dah nampak jilah. Pak ngah pun. Masa muda lagi kita ni muda. Ya orang hak tua tu, hak nak mata dak nampak. Lingo dak dengar tu tak boleh girah. Kecek telo. Nak sebut huruf tak boleh. Tak boleh girah. Anu tua dah tu. Apa lingo dak dengar, mata dak nampak, kecek pun telo keluh biar. Ni selama mana dak boleh berkata, selama mana mata syirak. Lingo dengar, boleh pergi mari, boleh duk kira bercara orang muda lagi kita pun dak masuk di dalam kata tua lagi ni. Ni kita ada lemah mangat atau kena mu nampak tua. Apa kena nampak orang tua? Gaduh dah nak tua. Jadi bimbang takut kita berasa kata kita ni tua tu juga habis jalan dah. Dak muda lagi ni sebuah nak buat amal. Maksudnya gagah lagi untuk nak beramal, untuk nak beramal lah. Bukan muda dengan makna suruh nikah pula. Tu silap agak tu. Muda lagi ada jalan. Nak nikah pula Hak tu tengoklah keadaan kalau nampak nak selamat. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari muslimin dan muslimat, sedang penonton, sedang pendengar semua, tak kiralah daripada mana-mana yang ikuti melalui dua jalan lagi, iaitu TikTok dan Facebook. Dalam YouTube tak berani nak buat lagi, takut kacai. Tengah-tengah duk buat tu jadi putu, jadi lekat gambar pecah. Habis tu buat 2 cong dulu. Jadi YouTube tu kena duk upload turun, klik turun belakang dah. Ya baik, saudara kita yang ikut di dalam TikTok 70 orang, dalam fanpage 170, siapa katik kepada orang lain dah. Waalaikumsalam semua. Besing kita daripada cabang 3 ni, Kak Jamilah sama dengan Wan Sofian, Cik Ha, Kak Tuan Roseng dan Dek Besbe, Kak Aisyah, Haji Mo. Lagi kita sama dengan saudara kita Mak Sawawi, Ana, Kak Hana, ya Yuk Suai, Sai Support, Abad Ishak. Dan kita sama dengan saudara kita yang Sau apa ni? Sau Denli. Orang negeri luar kot ni. Nama Sau ni. Sau Denli, betul tak tu? Betul dah kot. Nikmo, dan kita sama dengan Beli kita Abang Ramli wa Kak Cik. Waalaikumsalam Kak Azizah. Kak Dah Faridah. Lagi Rusni, perempuan lelaki Fatihah. Sepohong kayu Amiru Fazli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Semoga kita semua sentiasa dimudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin.
Zainung Saleh Cik Ia Jai Siti Syabi Siti sama lagi dengan Sofa Kuntalub. Lagi Nur Aiman Kak Rocana Kak Ia Fardu Diriku. Panggil Kak Ia Fardu ya tak. Sama lagi Arzuang Kak Wang. Kak Wang pula dah. Abai alo. Abai. Bewang. Hanya buka pula. Lagi kita sama dengan Kak Khopsoh Kak Khopsoh Saleh. Waalaikumsalam. Kak Iyah Longley. Waalaikumsalam Kak Iyah Longley. Saleh siapa basic katik. Abe Amiring Safi Amiring. Waalaikumsalam. Sama dengan Cik Hasni, Cik Ahmad Hasanah Dika, Sauda Tani, Kak Zah Tani, Alis, Cik Hasni. Sama lagi dengan saudara kita Kerudi Kerudi. Waalaikumsalam Keru. Dunia ke Sanam Sob, Kak Sang Sani, Zainung Saleh, Ban Ayah Suai Chang Lei. Baru masuk ni. Kalau komen lagu ni baru masuk. Baru benar tu. Tak haulah tidak yasau dak, tidak yasau. Subaidah Dallah Hijrah Khan, alhamdulillah. Syarima Cik Ning Salwa. Lagi kita sama dengan Kak Nafisa Nainah Cik Hasni Anna Aisyah. Lagi kita sama dengan saudara kita Beli Ceno, Kak Alfafa Anna Tasning Kinah Abah. Lagi sama dengan Ummi Rahani, alhamdulillah. Selamat. Ramai lagi saudara-saudara kita duk masuk mari sapa katik kepada orang lain. Basic rak salam dah. Tak apa. Duk masuk lagi basic tu. Like sikit, comment and share. Kak Yah tengah di dalam perjalanan ni from ya. Selamat Kak Yah. Jalan ni selamat. Bawa kereta ya basic, bawa kereta molek. Bila nak lekok kiri tu, kena buka pintu lekok tu. Nak jauh lah kau. 200 mbik sebelum pada nak lekok nak buka dah. Nak kena buka dah 200 mbik. Jauh tak 200 mbik? Jauh tak. 20 mbik. 200 mbik jauh tak. 20 mbik ke 10 mbik ke. Makna sebelum pada nak lekok tu, buka dah pintu lekok. Kerana boleh hoyak gitu. Ayah mai. Asal ada lekok dak buka pintu lekok. Sung. Gagik dek laki tu. Gagik. Ada dia tubik hari yang tubik hari. Jadi ikut sekali awak mutu supaya ngak we kaya lah ni tak. Kena beringatlah. Hari dia adalah ingat teh hak mau kita di dalam beringat teh diri dan kita ingat kat orang lain. Dalam perhatian, dalam jaga tu beringat untuk jaga keselamatan, bukan untuk diri saja, jaga juga orang lain daripada bahaya. Daripada bahaya. Salam ayah, how are you? Waalaikumsalam. Fine, thank you. I'm okay. Tak bahasa putih. Mari di mana tak tahu ni. Mak apa? Mak Dali Mak Li. Waalaikumsalam Bali Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Saudara kita hak dak ikut di dalam TikTok beberapa orang 60 orang sapa katik kepada orang Nun Taburi. Alhamdulillah. Kak Alisa. Waalaikumsalam Kak. Selamat berpuasa dan selamat berpuasa dan selamat berpuasa. Ya puasa. Hari ni hari yang ke-8 bagi kita, nisbah kita sini lah, ataupun nisbah di tanah suci ni hari Arafah ada hari ni. Jamu dah apa lagi masa ya pian ini. Duk lagi subuh lagi dah. Tak apalah ke mana-mana pun. Alhamdulillah. Kalau kita wakil gerbang, kita kena kata lagu mana hati kita wakil kat orang gerbang ni. Gini ya kita wakil kalau nak baik tangkang lah. Ya ada tangkang kok. Tangkang kita pergi sambung dengan dia. Nah,
Kita duduk betul dengan dia. Kalau nak pergi tangan apa, pergi tangan lah. Orang atas tina lah. Nah, pergi tangan sebagai wakil. Saya wakil kepada demo untuk menguruskan binatang gerbai saya. Yalah tu. Bila sebut atau mengurus ni, ia termasuklah situ pergi jual ataupun pergi beli lembu. Pergi beli lembu pun situ masuk dalam urus. Niat waktu mana nak gerbai pun situ. Wakil kat orang sembelih pun situ. Kalau dia sembelih diri tak apalah, akan sudah situ dah. Dan sikit lagi bagi daging. Dia ambil daging tupuk tu. Kalau lah daging biasanya gigi lah. Dia ambil tupuk daging kita, bagi kepada orang-orang. Bong masuk di dalam urus. Bakrah tu kerja di dalam kata kita minta tolong demo untuk menguruskan daging gerbai kita. Gitu dah. Dah ada ke dah wakil asal Melayu kampung? Ada. Lagu mana? Hei, lembu kita tu pakai demo dah. Dah pakai demo. Demo cara. Tapi syarat orang yang hak kita suruh dia cara dia terima. Dia kata tak apa. Okey dah tu. Tu panggil wakil dah tu. Oh gitu ya dah. Ya gitu ya. Gitu ya dah. Bukan kata saja aku wakil. Jadi beradang dah. Jadi beradang lah pula dah. Saja aku wakil. Daging gerbai aku nak gerbai ni kepada engkau, wahai Ibrahim, dengan isi kahwinnya tu nak nikah tu. Kalau dengan isi kahwin tu cicak karung tu ataupun 2 rakaat ngadak kiblat bukan dia tu pergi kat lain dah. Nah, okey, mudah-mudah kita. Mudah bukan makna mudah hingga siapa mudah aku apa nama. Makna bukan payah sangat. Kita pergi, kita kata kita pakai serah demo boleh. Serah demo lah pakai cara apa daging hak gia gerbai kita tu dah. Pakai serah demo. Dia tahu tak apa. Boleh. Yalah dah tu. Yalah dah. Dia kata tak apa boleh, yalah dah. Makna dia terima dah. Kalau dia kata kita akan serah demo dah daging gerbai tu. Kawai dah. Ni ambil duit 5,000 akan serah demo. Dia kata minta maaf, kawai tak luar. Kawai betul lah hari ayah ni pergi kelik mak muda. Dia tak terima tu. Bila tak terima tak jadi kita serah. Balik serah ya. Balik terima tak terima. Dia kena ada ijab qabul. Itu tak ijab qabul. Ijab mana orang juru serah dan orang juru terima. Kena ada dua-dua pihak dan kena ada lapar kata ya tak apa. Yalah dah tu. Itu tak adik. Ya. Ini okey tu. Okey gerbai kena kata aku tu. Lepas tu kalau kita royak dalam terosak boleh tak? Boleh ya. Boleh dalam terosak. Kalau dalam terosak orang tular tak? Kalau orang tular lah. Kalau AI tu tak tahu lah ni. Lah ni dia boleh nipu lah ni. AI tiru suara kita. Bahaya kot tak? AI suruh. Kalau kena kita sungguh lah. Kita sungguh. Kita akan serah demo dah mak 2 gear kita tu. Tu kita own lah tu 10,000. Segi 5,000 lepas tu kita own tu 10,500 kop. Jadi 500 kop tu cabutlah kau apa tukar sembelih 200 tak tukar sembelih segi tu. Bukan segi 100, 2 gear 200 nah. Lepas tu lebih tu 300 tu ambil demo minum air. Minum air ke apa nama bohong minyak mutu gi mari. Tu baru orang. Ni main jiwa kita okey demo kawan tu tukar sembelih biar nak tubik duit. Tukar sembelih kena upah suku tu. Nak gembik daging gerbai buat ngupah tak leh. Ada tu orang hak okey tu tubik tukar sembelih. Tak apa ambil duit kita apa 100. Bila kita okey kat orang, jangan susah orang terima okey. Apa kawan tu kena cari duit kat orang semula. Nah, tu kena kira gak banyak-banyak untuk demo nak pergi mari tu. Dah. Mana gilah 500 video. Orang juru terima wakil gitu. Dia kata gapo ni itu duit. Harga lembu 10,000 ya. Harga lembu. Ni apa nama 10,500. 500 tu kawin with demo Kawin with demo. Demo tolong jalan apa nama. Minyak mutu pergi mari situ gini. Lepas tu tukar sembelih tu pakai cabut kat tu dalam 500 tu. Bisa ceng gitu. Baru rak apa demo terima okey. Terima.
Sebab apa? Sebab kita duit harga itu dah. Harga sia wela dia, harga yang tolong cara kita beri gak duit. Ni mai ci apa hak gia lah, apa gia 4,800, 4,800 tu lah. Kawan tu jalan celelah gitu pergi mari duk musing cara kat kita. Tak ada sekau. Boleh daging tu lah. Boleh daging tu lah. Kalau daging tu pun daging tu. Kalau jadi ada sebagai badan upah tak boleh lagi tu bagi orang terima wakil tu. Dia tak sewi nampak jual beli ya. Dah kau upah demo dengan daging tu. Bila sebab tak upah ni jadi dua jual beli. Tak boleh juga tu. Jadi pandai-pandai lah ni dah. Allah. Selamat. Duduk masuk mari belakang ni tak ada nak panggil nama Selamat pagi semua. Kak Moh Usain Sunnah Syarako Isman Kak Moh Awal duk mari laki-laki. Nuri sang umat Cik Du. Ya. Allahu Rabbi. Sati Waalaikumsalam. Ya. Allahu Akbar. Nga isi kau isi kahwin pula lah. Kak ni sering Waalaikumsalam Kak apa ni? Furqan. Cikgu Nasri Waalaikumsalam cikgu. Cik Pah Bandar alhamdulillah bayi selamat pagi bayi. Itulah jawab bagi soal-soal hak tanya mengenai dengan bab ni lah wakil ni. Banyak saudara-saudara kita pasal masa duk jauh-jauh duk kok bakok mana orang duit dah lagi pula dah pakai kata lagu tu dalam terosak dah atau dari telefon bakal kita suruh demo cara daging situ ya tahu tak apa cara dah tu ni masuk di dalam kata terima wakil dah. Lepas tu orang duit. Alhamdulillah. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Masih. Mana masuk mari dan sapa saya Kak ni rindu. Kak Nuria Haji Ali Amanduk. Alhamdulillah. Sapa kata pada orang lain. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islamul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ayah cuai doa nah. Tahun ni kamlang puan ya Kak Sobia Kak Sobia syukur sekarang ni dak sihat lagi dah. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi sihat. Saya pun supaya kok tak pernah sihat anak lagi ni. Sakit kepala lagi dengan doh enjing jadi doh lagi tapi dak masuk hospital lah. Tak masuk tak mau hospital tak mau lah. Jadi duduk rumah lagi sekadar kata benih pala serai gitu lah. Tak ada kata apa nak bangun tak ada tu dak. Tapi boleh jadi adik kita ni tak sihat benar ni Sobia ni. Tolong doa saudara-saudari kita di luar sana yang dengar berita ni ataupun dengar suara ni, tolonglah doa ya Allah ya Tuhan sihatkanlah bagi saudara kami yang nama Sobia Syukur ni dah. InsyaAllah moga-moga Tuhan wis sihat cepat selalu dah dan mudah di dalam merawat, mudah di dalam berubat dah. Makan ubat mudah sembuh. Jadi yang disembuh Tuhan belaka, cuma ubat tu sabar musabar saja. InsyaAllah Alhamdulillah. Kitab di muka 85 tu. Kitab di muka 85 dah. Behing malam, behing bawah ni. Awak hamo behing laki-laki ni warna ni. Apa nama ha ni? Hijau apa tu behing? Hijau anyok lagi-lagi behing tu. Tak apalah kau anak-anak pun. Kitab di muka 85 sebelah bawah. Kalau bila baris bawah tu naik ke atas tu lebih kurang baris yang ketiga dah. Kinya di Kaucin. Kinya di Kaucin Samcin ayah. InsyaAllah. InsyaAllah. Tengok kita lebih kurang 80 ni tu 85 tu.
kitab 85, muka 85 baris yang ketiga tu dah. Katanya tuan pengarang rahimahullahu taala, yang ketiga, benar pada cita-cita. Seperti mencita-cita oleh seorang atas bersedekah, jika ada baginya bagi seorang itu harta, dan cita-citanya itu terkadang dhaif lagi taraddud, dan terkadang putus lagi kuat, maka cita-cita yang kuat yang putus itu dinamakan dia kan cita-cita yang kuat dan putus tu yang benar dan kuat. Hari kita dah belajar mengenai dengan bab benar, siddiq, benar-benar. Ni orang cak ceng kita panggil. Orang yang hati dia dak lok-lek bahai. Ngerti dak lok-lek? Lok-lek ni kalau kita panggil apa lok-lek gapo lagi? Mana akik letak setengah-setengah orang tua-tua panggil budak ni, orang ni tak boleh buat kira, tak boleh buat bercara kan. Jadi akik letak gitu. Marang lek-lek hari ni lah lain dah. Janjing lek-lek gini kemah kejak lah kau dah. Apa periya dak jadi jadan orang tua kata. Jadi dak anti dah gitu. Kecek dak sudah gitu. Tak benar tu. Ia lahir daripada tidak ada kebenaran di dalam hatinya. Jadi benar tu dia ada bagi dia nak pakat. Pakat. Orang yang benar, saya panggil orang sesat, cocarit, koncing. Orang sebenar. Jadi yang pertama kita dengar dah, benar pada perkataan. Yang kedua juga dengar agak dah lebih kurang marang itu benar pada niat. Yang ketiga malam ni malam ni dah pagi ni. Yang ketiganya pagi ni benar pada cita-cita. Cita-cita ni hati dia dah ada angin. Ada nak cita nak. Seperti mencita-cita oleh seorang atas bersedekah, jika ada baginya seorang itu harta. Ni sama-sama nak ni. Ni faedah laka ni. Aku kalau ada duit, buat sebab ada kena ayah main mari duk laisuk minta khairat. Aku asal gaya CJ. Kalau aku ada duit ni dah tu. Buat dah hutang bau. Buat itu berlaku. Jadi kalau main duk cita-cita gitu tu, dengar tak buat, tengoklah pula. Cita ni kadang-kadang dia ada kuat hingga siapa mana. Hingga siapa dia boleh lakukan. Makna bukan sekadar dia duk angin saja dak. Dia boleh buat. Siapa masa dia duk cita selama kening tu. Dah nya boleh sungguh dia ataupun nya ada harta sungguh. Nya buat sorang dia. Sejik. Dulu dia duk oyak dah aku kalau ada lah lebih aku tak mal-mal. Aku sorang aku ya dak nak beritahu oleh orang kampung. Dapat kena apa nama nak buat balasah itu. Bisa kata. Tak kedai Allah tu beri kaya banyak, berduit boleh dengan 300 juta duit. Tak ada pelik sikit habuk tu nak beri kat orang beribu juta tu boleh kaya tak. Bila tu beri sampai ke 300 juta, yang buat bukan balasah dak sijik buat. Tapi apa nama dia? Sijik Masjid Ibrahim. Nama dia terus. Masjid Ibrahim. Apa dah? Maksudnya waktu sijik. Siapa dia? Beheng tu. Sorang dia buat sijik. Hebat dia. Ya orang gitu ya orang koncing dia panggil orang. Cak ceng. Tu beheng kata. Lah tu. Kam nang. Tu bagi benar pada cita-cita. Tapi hak ni dia tak ada kata dalam hati. Habis dia buat dalam lelaki tu seperti mencita-cita oleh seorang atas bersedekah, jika ada dia ke ada baginya bagi seorang tu harta. Ni dia tahu. Orang lain tak tahu, moga dia tak kata. Jadi kita cek diri kita masing-masing. Kita ni ada ke tak cita-cita nak buat baik? Tu kuat cita tu hingga siapa boleh buat siapa masuknya. Ada tak? Ada. Kalau ada masuk di dalam kata orang ni benar pada cita-cita.
Dan ada kita kira kita cerita mana ada angin cerita ni angin hak dulu lah. Angin nak buat sesuatu kalau gini kalau gitu bapa boleh hak ya nak tu hak ada angin nak buat dak buat nipu. Ada tak? Ada. Siapa dia? Kita lah. Nampak orang lain. Kita. Ya ada nampak orang tu orang ni. Kita ada waktu mana kita ada cerita nak mayat, cerita nak ajar Quran. Sekiranya kalau ada luar, sekiranya kalau ada masa. Apa periak ada masa, ada luar, dak ajar-ajar apa Quran. Nah. Dak ajar apa Quran. Duk main TikTok. Duk tengok ni. Habis masa dengan media sosial. Bau juga itu apa nak? Itulah. Secara hak orang ngaji kitab ni. Cara hak kita. Ada kekurangan tu mana. Ada lagi dak online celah mana hak kita dak online. Nah. Ni supaya kita jadikan orang yang benar, Bukan orang nipu dak. Nipu apa pun menipu atas darat kering. Dia ramat ke lepas tipu tu barang-barang gini dalam cita-cita dalam niat ni. Orang tak tahu. Hak tahu siapa? Allah lah. Ya buat supaya nak main pan juga dengan Tuhan. Tuhan tahu gerak-geri hati-hati kita tu. Nitah dan niat ada cita Tuhan tahu berlaku. Cita-cita ni apa peria hak nak, apa peria hak duk tak sepatutnya boleh buat dah, boleh laku dah, dak buat juga. Nah. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Tu panggil benar pada cita-cita seperti mana mencita oleh seorang atas sedekah jika ada baginya bagi seorang itu harta. Dan cita-citanya itu terkadang dhaif lagi taraddud. Dhaif ni lemah ilmu. Yalah cita-cita juga nak buat juga tapi hawah, duk main hawa. Ambil daging tu. Ada tanya dak. Ambil dak daging tahun ni, ambil gear ke dak? Duk kata-kata, ada kata-kata lah tu. Dia keluar tu baik. Duk kata-kata nak ambil juga tu boleh segi jadi ke dak tak tahu. Tu jadi ke dak tu taraddud. Jadi dengan adik-adik. Kalau kuat adik-adik panggil dhaif. Nah, pasal orang mari duk tahu ambil lah murah ni tuan ni. Tuan lembu ni murah. Lembu lain bunyi ni sehari dua ni dah duk kacak 8,000 apa 4,008, 4,009, 5,000, 5,002, 5,003. Hak terik suk ni 55, hak terik suk. Segi hak tuan ni murah ni 3,500. Hai, 3,500. Oh tu. Murah pada orang. Ya duk ya orang semua. Lembu timai. Dua kelik 5 ekor habis. Hak kelik bau kelik makan 3 ekor pula ni. Itulah tokeh hang tu lembu. Ya terapon nego lembu besar tu. Tokeh hang tu. Murah bayar murah. Kayak gitu. Tu. Mula tu dah ambil gua kita 2 gear. Nak 2 gear. 3,500, 7,000. Nak 2 gear. Lepas tu jadi kedak marah dulu nama kata nak 2 gear. Kawan nak pergi royak dah ni jadi kedak. Kolo. Ha. Yang ni jadi pergi mari tu. Dah marah kata nak ambil 2 gear kolo. Tak ada duit ni. Sudah dah. Pasal marah dulu tak apalah duit ada ni budak-budak ni. Kelik mari hak tu 1,000, hak tu 2,000. Baju kaya lah anak orang 3 4 orang tu baju kaya. Tu. Orang Tino duk mucung dah kan tu. Suruh beli selipar baru pula. Klik jari. Dah lah jadi kedak tu hak 2 tu. Beli hadiah mak-mak segi nampak ni. Duit hak duk cadai 10,000 nak buat gerbel tu. Cerik mari habis hanyut. Tinggal ada dak jenuh tu. Tengoklah. Nak wari apa jawab ten. Nak wari jawab ten ni. Pasal 2 gear apa adik alih tu. Ada alih. Kena segi. Segi apa? Segi 3,500. Jadi hati duk cita-cita nak buat tu, nak buat gerbel lah. Daripada mula nak 2 gear tinggal ada segi dah. Tu dhaif panggil togok dah.
Jadi tak cerak, tak serupa dengan kecek mula-mula. Oi kawan, kalau cuba boleh nak sako. Asal bunyi kata murah sangat. Aci boleh kawan sako seorang kawan apa dah. Apa periye hak 2 giye tu pun tak apa nak lekat ana dah. Akhir kali halo, hey mak dak adi mak dak adi. Kan? Arah jadi hak duk royak tak ading ni. Aju raya ke apa nama hak tu, hak baru, hak mok pertama. Lupa hak mok nombor 2. Tu dia ada apa dah. Jadi bakal tak jadilah gerbel tahun ni tu, tak jadi juga. Tu. Akhir sekali taraduk terkadang putus hingga siapa tak jadi kebuat. Tak buat dah. Sini dia kata terkadangnya dhaif lagi taraduk, terkadang putus lagi kuat. Hak putus tak apalah, lah manalah tu. Ana cerita boleh hak yang cerita, hak yang duk tak tagat puak buat lalu dah. Tak fikir banyak. Tak kira apa. Tu cerita kuat. Maka cita-cita yang kuat yang putus itu dinamakan dia kan cita kuat dan putus tu nama yang benar yang kuat. Ni cak ceng dah. Benar lagi kuat. Dia tak kira banyak. Ni orang payah nak cari orang lagu ni. Mana orang kalau lah hanolah tu. Payah nak cari. Ada bukan tak ada. Mana kecek lagu mana lagu tu. Kalau atau tak boleh juga buat hak lagu mana lagu tu kira mula. Mana dia hilang dengan begitu dak. Ya kalau lah orang kecek ni tiba-tiba tak boleh buat supaya kecek. Ataupun kecek lagu ni buat lagu lain. Orang ni tak boleh buat kira lain. Kalau sain tak boleh buat sain. So mana lagu tu? Berjanjing tak ada kejanjing. Kalau dengan kita lah hak ni dia duk kira ni masalah dengan Tuhan ni amal ibadat ke beramal. Kalau kita sesama kita kalau main cidak kecek lain buat lain tak boleh buat kemeh dah, tak boleh buat kawal dah. Buat kira bercara nak masuk barisak tak boleh bahai. Yang mapuh barisak kalau masuk barisak lagu ni. Sing kecek tak sungguh ni. Ini belajar supaya kita jadikan orang yang benar. Benar sama ada pada perkataan makianlah juga benar sama ada benar itu pada kelakuan, pada niatnya. Lagi cita-cita. Cita makna hati kita kuam buang kita tak dah. Wang kita gini boleh seti mana hak kita letak. Kalau pasien buat gitu. Dan yang keempatnya daripada kata ne pangkat bagi benar itu. Bagi benar tu ada ne pangkat. Mana yang keempat benar pada menyempurnakan cita-cita itu. Tadi cita-cita. Hak ni benar pada nak menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Sempurnakan apa yang cita tu. Hidup cita selama kening tu. Menyempurnakan. Lagu mana menyempurnakan cita-cita itu dengan bahawa ni kalau orang ngaji apa ni kat dah panggil taswir rupa. Taswir ni nak royak rupa kata menyempurnakan cita-cita rupa lagu mana baik mana sebenarnya kita tanya kita baru kita tak faham kita tanya kelas kita dah meroyak satu-satu benda kita tak faham. Baru kita tak kita tanya baik mana aku tak gambar weh. Ni nak oyak gambar dengan bahawa. Dengan bahawa ni nak oyak gambar hak kita dak gambar, hak kita dak nampak. Dengan bahawa tiada menyelangi ia akan cita-citanya yang benar lagi yang kuat itu tidak bukan menyelang tidak menyalahi. Menyelangi ada. Tiada menyalahi. Dengan bahawa kata dia benar pada menyempurnakan cita-cita dengan bahawa tiada menyalahi ia hak benar cita tadi tu akan yang cita-citanya yang benar lagi kuat itu. Mana cak ceng. Kena cak ceng. Bukan kata mancing letak tengah jalan dah. Sungguh kalau orang kita tengok orang hak berjaya lah ni. Cuba hati pelajaran ambil. Cerita orang-orang seorang ni
cerita kisah ni tidak mesti kita nak ambil pelajaran daripada cerita orang dulu-dulu saja. Orang dulu pun orang dulu juga. Cerita zaman Nabi, cerita zaman sahabat, untuk buat pelajaran di dalam hidup kita. Cerita masa orang baik-baik, salafus soleh, boleh, comel. Dan cerita orang di zaman kita. Nak oleh di zaman kita tu orang hidup-hidup lagi. Nah, orang panggil tamnan, tiang haicai. Tu orang hidup-hidup lagi. Tak kena buat kerja lagu mana berjaya siapa tanggung ni. Ya boyak gini perkara yang menghadapi kisah dia. Kisah dia lepas mari. Oh gitu dah. Oh gini. Oh sabik pun. Kita duk orang luar ni tengok demo ni senang. Demo tengok kawan. Kawan ni berapa kali dah lupa. Berapa kali dah menulu. Rebah bangun tidur menerak. Akak mata 20 kali dah akak mata. Oh, dahsyatlah nak boleh siapa tangan. Tu. Jadi pelajaran tapi kawan ada letak. Tengok. Rebah banyak kali pun menetai menerak pun. Kawan ada letak. Kawan kemah kiki perkara ni. Makna cak-cing tu. Cak-cing tu. Kawan yakin kejayaan yang diberi oleh Allah. Kawan yakin dengan Tuhan. Itu. Akhir kali Allah Ta'ala berilah jaya sama taro. Ni orang dok lupa Tuhan. Dia sebut nama Tuhan. Orang dok lupa Allah. Dia sebut nama Tuhan. Alhamdulillah. Kita usaha ialah. Usaha. Rebah bangun, tidur, menetai, menerak, letih, lelah. Usaha ya. Urusan, kejayaan itu di sisi Allah. Itu kerja Tuhan. Tu baru orang kecil lagu tu. Ni kata, lah mana dia mau boleh buat kerja gitu lalu boleh nak berjaya ni. Saya menghadapi dengan pelbagai lah ujian. Ujian yang menghadapi saya ini tersangat keras. Tak abah diri dah. Tak abah diri dah. Kecik tengah. Tapi saya ni, saya sabar. Hadapi terus. Jalan lurus. Tak ada bunyi sebut Alhamdulillah. Lupa tu Tuhan. Jangan sombong wah. Jangan sombong bos. Sebut dulu patah mula-mula Alhamdulillah. Puji Tuhan dulu. Segala kejayaan, kemenangan yang Allah Ta'ala beri kepada kita sama tara ni. Sama tara ya Tuhan beri kita ni. Semua itu daripada Allah belaka. Kawan tengok demo sehat no. Orang lain kalau umur setara demo ni, banyak ke? Dah. Tak ada kecil manis, darah tinggi, lelah. Demo kecil manis? Ada. Ada demo dah? Ada. Darah tinggi? Mana darah tak ada tinggi. Biasa. Kita dah anak main marai. Mama kata, wacik ni biasa. No. Demo sehat, demo buat amal apa? Makan apa? Kawan ni lalu dah kawan ni dak minum dah air sejuk awak dak minum air tujen air watu dak minum air suai homo kawan lah dah kawan gitu kawan gini tak ada sepatah Tuhan sombong kata kau Alhamdulillah Tuhan beri sihat lepas tu lah lepas dah tu jagalah sihat ni makan ni sangatnya. Ya kalau kita jaga sikit makan, jangan jadi manyuk sangat menyuk. Jangan lajak sangat mani. Baru sebut hak kita. Tapi utama Allah dulu. Itulah weh. Jangan lupa asal bagi. Jangan lupa daratan. Baik. Ya Alhamdulillah. Terima kasih. Sedara kita duk masuk mari belakang ada hak tubik setengah-setengah pun tak apalah. Ya baik. Ada urusan ada buat ano. Masuk tengok star dengar star. Ada kerja tu baik kat lain dulu. Kerja dah ke. Allah mai chop kon put yang tam ya. Ya. Kau ada kena orang lagu tu. Kecik lah lain buat lagu lain. Jadi silap janji kau. Nipu apa panggil? Nipu lagu tu. Lah tu ah. Orang dah masuk di dalam. Salah satu di antara sikap ataupun perangai orang-orang munafik. Orang munafik janji salah janji kan?
Wa'ada akhlafa wa iza wa'ada akhlafa. Salah janji silap janji. Batu kecek bohong. Iza haddasa kazab. Kon ruwaiti rauyu. Kauเอาลูกน้องที่ทำงานของเขาเลือกคนไปทำฮัจญ์ปีละ10 ถึง 20 ทุกปีเขาออกตังเองทุกคน Alhamdulillah. Ini bukan soalan, ini adalah cerita. Nah, jadi orang hak kaya hak kita buat kerja ni lah, tempat air buat kerja nak tokel lah, kita panggil bos. Bos pak hak kita buat kerja ni, yang ambil anak-anak kuali dia dalam masa setahun tak? Setahun 10 orang setahun, 20 orang maknya. Setahun. Nak tahu setahun 10 orang 20 orang. Dia tu baik duit modal dia untuk pergi buat haji. Habis tu hari kaya tu. Tengok. Bukan seorang, 10 orang, 20 orang. Padahal tu hari kaya pun. Ya kaya dah. Kaya sebenarnya Nabi kata. Kaya hati. Laisal ghina an kasratil arad. Tidaklah kekayaan itu daripada harta yang banyak. Dah hanya kekayaan bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi kaya yang sebenar, kaya dengan makna kaya diri, kaya hati. Boroh. Orang boroh, orang dok ngira banyak. Nah, harta penuh di dalam milik tapi ngira dengan jalan Tuhan, dak masuk dia kata kaya lagu tu. Sesak. Dah sesak mana? Sesak tak cukup sama. Ya. Tak cukup sama. Boleh dah nak lagi, boleh dah nak pula, boleh dah nak cukup lagi. Orang sesak. Walaupun di dalam milik dia ada katakanlah 3,000 juta dalam milik, tapi tak cukup situ. Orang sesak. Orang kaya ni mana cukup bagi dia, dan dia bukan sekadar cukup untuk dia, dia mencukupkan orang. Dah tu. Mencukupkan mana bagi cukupkan orang. Allahu akbar. Baik, alhamdulillah. Bayi kata kita mai chop konti mai mi saja. Gini. bukan iya orang semua dak kenal lah kau. Tak kira kita dak oyak atau ada dak bagi ni. Orang hak kenal, orang hak tak ada saja. Ada? Tak ada. Semua dak kenal lah kau. Cuma masalahnya kita dak kenal orang tak ada saja. Kita sendiri setara mana saja. Itu masalahnya. Itulah masalah. Kita benci tak kenal orang bohong, kita setara mana benar. Tengok. Sedap sangat. Bukan makna nak ayat kita pembohong, kita menipu sangat. Tak. Ya kita ni bila lah kita nak kepada orang yang benar, nak kepada betul, nak kepada orang yang tidak menipu, kita sendiri mengutamakan yang benar diri kita dulu, betul diri kita dulu, dan jangan nipu diri kita dulu. InsyaAllah baru Allah selamatkan kita daripada penipuan daripada luar sana mari menipu kita. พูดอย่างทำอย่างคือพฤติกรรมหนึ่งที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือlah. Kecek lagu main, tapi siapa pria buat lagu lain. Ini salah satu di antara yang memberi gambaran bagi seseorang itu. Lagi pula dah tidak ada orang yang nak percaya dah dia. Bahkan dah lain-lain kali dia nak janji nak buat satu-satu kerja, satu urusan, dia nak sedap dah dengan demo tu. Mengatakan weh, ada pergi lah dah sedap mana dah nak lah laki-laki ni jadi bahasa apa dak itu mana dak supaya ngadu dulu dia kau pecah perut weh dia kau pecah perut tak dulu molek okey molek lagi nak okey lagi lah lah ni tak ada OKO lah ni KO lah ada okey dak KO hanya lagu tu. Ya. Baik. Terima kasih. Mak Syahmi baru masuk mak. Sabar mak. Ya.
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan semua. Waalaikumsalam. Kak Aminah doa apa nama doa dah. Banyak zikir zikir banyak. Hari 2 ni. Hari ni hari ke-8, esok hari 9 banyak lagi. Zikir, zikrullah fa aksiru minat tahlil wat takbir wat tahmid. Nah, banyak kita berzikir lah maksudnya. Zikir banyak. Nah, istighfar pun banyak juga. Acang weh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pecah kursi acang kata. Pecah kursi acang. Konti mek huwa hai ru araibang. Dak guan no bayi kita ni. Konti mek huwa hai ru araibang. Bukan soal lagi ni. Orang hok ambil daging, orang ambil lembu. We tahu gapo ratik. Gitu amaknya ni kita nak terjemah bahasa Melayu tu. Konti mek huwa hai ru araibang. Orang hok ambil lembu tu we tahu gapo ratik. Oh, banyak kara nak tahu. Kalau tanya gitulah banyak kara kena tahu. Kita orang hak nak gerbel lah maksudnya ambil lembu ni makna gerbel dah tu. Orang hak nak gerbel kena tahu gapo ratik, kena tahu banyak kara. Tahu ha jual beli, tahu ha niat, tahu ha wakil, tahu ha bagi daging. Banyak kara tu. Nah. Semelih kalau pandai melih. Banyak kara. Dan jangan ada kok, jangan beri daging meleh kepada orang boleh atas nama upah, atas nama sedekah para mama boleh, nama upah tak boleh, nama jual beli tak boleh. Oh, itulah lebih kurang tu, belum walau syarah lagi. Kalau syarah panjang lagi. Tu bayi dah. Orang nak gerbel tahun ni kena tahu gapo ratik, banyak kara. Niat ni bukan boleh niat lah ni selalu. Kita nak ambil kat tu, lembu sakar tu, nak gerbel. Niat nak narik hari ni dah, tak boleh. Niat masa dia ada. Masa niat tekan mana? Lepas pada maya raya. Tu masa dia. Jadi belum pada maya raya, malai raya, tak boleh lagi nak niat. Walaupun lembu dah depan. Nah, lembu hari ta'ah dah 2 kali dah beli. Oh, makna niat weh. Di balai raya boleh lagi niat, boleh lagi, tak apa masa lagi. Tak apa masa lagi. Supaya ngala ni hukum milai pukul 8.30. Boleh lagi nak maya zuhur hak tunai lah, hak tunai. Boleh tak? Tak boleh, masa dah masuk lagi. Kalau maya kodok tu ada hak tu, hak tunai. Tak sah. Supaya kau lembu beli dah. Tu ada lelaki rumah duk cerupuk. Tapi sungguh perkata nak melih hari raya no, nak niat dah boleh. Boleh tak? Tak boleh. Tak apa lagi masa dia. Bila lepas pada maya raya tu, ataupun kita tak maya ni, kita tunggu rumah. Mana orang agak-agak tu sudah dah maya raya dengan ketebah lakau suyak lakau dan 4 kali deru dah. Boleh lah tu. Lebih kurang lakau 7.30, pukul 8 lebih kurang tu boleh dah. Dah. Boleh semelih dah. Bila boleh semelih, boleh niat dah lah. Kita ambil lembu ni sekor seorang kita. Lembu ini ku menjadikan gerbang sunat kerana Allah nitah li hati. Kita ada 2 gear dalam lembu ni. 2 bahagian daripada lembu ini ku menjadikan gerbang sunat kerana Allah. Kita orang tak ada ngodas gear ada dah. Bila segian sebahagian daripada lembu ini ku menjadikan gerbang sunat kerana Allah. Tu lah. Niat tu tak? Masa dia lepas ada orang maya raya dah. Lepas ada niat sekarang kita belah diri. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni. Itu belah diri. Kita dah andang belah diri. Okey dah mau. Buat teheng. Kita wakil kat buat teheng untuk semelah lembu gerbang kita. Buat teheng atas wah. Buat teheng. Dia kata ya. Apa nama buat bisas ni? Cuma di apa nama itu ni lah. Kali lepas buat form.
Oteh terserah oteh lah cara belah lembu ya. Oteh cara lembu lah. Yalah dah tu, yalah dah. Yalah dah tu. Mana dia terima dah tu. Hari gitu. Dia kena okey. Orang sembelih dah tu pun kalau dia mau dak okey, pandai-pandai kita sembah lembu. Sungguh pun dia mau tak esok. Oteh weh mari lembelah lembu esok ni. Mari lembelah lembu ada 3 ekor oteh. Lembu gerbang. Nyegi esok orang tak ada wakilnya perebah dah buat yo. Nya ajak anak dia 2 orang mari kata ada sayang anak dia seorang lagi jadi 3 orang lah. Mari tubik-tubik tengok tu. Mulai dah. Tak ada niat lagi. Ya sudahlah. Ni ada awak teh. Ni ada. Pak tukang mulai. Wih wakil lu 7 orang tu. Kalau wakil dah ni ada seorang lagi muka 7 gi kan. Nak tunggu. Kalau melih juga hak sah gerbang ni gi so lagi ada nak melih atau tak ada nak niat tu dak nama daging gerbang. Nama daging biasa gitu. Jadi kena cacing. Dah sungguh. Kadang-kadang benda berlaku bahaya. Tunggu lambat lah gimana tak hari lagi ni. Himmah okey. Baik tu semua tu nak tahu. Lambat. Ngepek ni orang lagi ngepek. Tahu gapo au. Walau moh yo sini tu tengok nu. Kok tekok tak ada apa. Pada mayah lalu dah hari nak niat tu. Ya dak tengok biar ni tak apa lagi. Walau moh yo lek naik tu kan. Ngepek kok. Tunggu. Dak hari go. Tengok jam mula. Jadi niat orang lah hak niat. Ada satu gear lagi dak niat. Yang macam tupuk. Dia mari pak. Mulai dah. Patu mana tu so lagi. Yang baik klik bukan daging gerbeh tu. Daging saja gitu boleh makan. Boleh makan. Nama tu daging ni bukan daging gerbeh ni. Atau gimana? Kamu nak kamu dah. Boleh makan, sungguh bukan daging gerbeh boleh makan. Ya daging biasa gitu yang nak jual boleh hak tu nak jual boleh. Lambat sangat dia pun. Kalau tak saya mari okey esok. Aku tak boleh pergi dah ni tak ada ni pasal kai. Tak ada dah. Aku tu okey kat mu dah. Pakar muni kat situlah dah pergi aku dah. Aku okey lembu mu, kat mu untuk niat. Daging ku tu segi tu. Tak apa. Okey boleh. Terima okey tak? Okey. Kita tolong niat with dia. Ini segi menjadikan gerbang sunat kerana Allah dan sebahagian lagi aku menjadikan gerbang sunat bagi Ibrahim. Contoh. Tu lah. Tolong niat okey tapi kena okey. Allahu Akbar. Salam ayah. Mari pula dah ni. Tak ni kata ada nak pecung. Cau ni minta satu soalan dah. Sebejak daripada duk bela lembu mari, dak esok langsung lembu ni jadi buting dekat perut. Dia payah lekat perut. Orang panggil lembu ke apa? Dia payah lekat perut. Makna tak perut besar dak lembu tu. Dak lekat perut langsung lembu ni belamo dah duk bela. Tu mari nak buat gerbang, tu ada anak dalam perut. Lagu mana hukum dia? Makna mulai dah lah. Kalau mulai dah hukum tak sah. Tak sah. Kerana yang masuk di dalam lembu yang ada lembu yang ada anak ni masuk di dalam lembu cacat. Makna tidak sembun tak sembun. Itulah. Tapi kalau kita tahu dah asal mulai orang hak kenal tahu. Orang ahli. Orang ahli dia panggil ahli belaka, orang ahli nak. Dia tengok dia kata lembu ni buting ni. Lembu buting. Dia kena tengok. Perut besar lah maksud buting tu. Bukan gemuk dak.
Lembu mana? Mana pula? Hukum tak sah. Kalau lembu tu kita meleh-meleh ada anak, tapi lembu tu boleh makan, tak masalah. Anak hak dalam perut tu, sekira kalau lah masa belah perut tubik mari anak hidup lagi, kena sembelih suku. Kalau anak mati dengan sebab sembelih mak, pakai kira anak tu sembelih mak tu dah. Mana dah. Ayah semut warau lum ti cak woke.แล้วเขาก็เชือดเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องทำยังไงเพื่อจะให้กรบานเราสมบูรณ์โอเคทีหลังได้ไหมtak boleh wak lok-lok kata kita ni terlupa nak oke bisa kata tu lembu sembelih dah lepas tu lembu sembelih mana orang juga sembelih yang niat weh tak bisa kata tak jadi maknanya kena melalui wakil dengan sah dengan niat yang sah. Pas orang sembelih ni dia gaduh orang nak sembelih ni, orang tak ada nak wakil ni gigi yang sembelih dah kita boleh buat apa dah. Jadi lembu tu kalau hak dan niat tu, kata kalau hak dan niat 5 orang ataupun 6 orang, kita seorang tak ada niat, tak ada nak wakil ke lupa wakil ke lagu mana. Jadi hak ne lagi tu kalau dia ada niat dah lah daging gerbe. Itu hak terlupa ataupun dak niat dak ada wakil apa ni. Dak nama daging gerbe, nama daging saja gitu. Nama daging lembu gitu, nak jual nak gapo boleh lah lagi tu. Itu. Jadi kena di dalam peringatan lah ni habis dok. Tiap tahu berkata masuk pusing gerbe. Golek ke para ustaz-ustaz, babo-babo. Cikgu-cikgu, guru-guru dan sengaja ambil bak gerbe baca untuk buat ulangi semula buat peringatan tujuan tak sebi kita lupa-lupa bak gini okey niat okey sembelih tak sebi lupa supaya gerbe kita tu sempurna bukan sekadar sah dak sempurna ni gerbe nak tahu bangun di akhirat cari lembu dak temu jari lembu tak temu. Duk tengok malaikat tu duk ada weh. Tunggu lembu 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 gerbe. Dah dunia itu banyak ekor kok gerbe. Kok gia lagi hak ekor lagi. Malaikat tak ada lembu gerbe demo. Dah mana tak ada. Tak jadi niat pun tak kena wakil pun tak sah. Sudahlah. Nak cari celah mana lembu, nak pergi naik kabak lembu ke jet demo jet di lembu wisah tak sah nak sah ni apa tidak kena melalui lalui ada ilmu dah belajar cara tahu ilmu dia penting besar kagak nombor 1 dia buat ada kena cara walaupun tu comel suku lembu yang beli ni comel lembu pakai lecu lembu lembu gemuk dengan gemuk dengan besar ni lembu orang lain kali dia kukuk tak bunyi lembu bunyi setengah bunyi pekerah api hebat lembu dia jadi pelik ada orang lah kalau banding tu tapi bila awak ada kena cara dah jadi ke apa kau faham tak nak royak faham tak faham lah tu nak jadi ke apa juga walaupun kita tengok dari segi zahir lah kita terbu tu comel lembu dia cuma tak boleh kecek kan kalau boleh kecek kemah lagi tak kalau boleh kecek tak jadi ke apa orang lain lembu 40,000 tu terik dah hak lain hak ia 300,000 lembu lembu hebat angguh lah 300,000 buat apa tu buat gerbek kita tak kena cara walaupun lembu tu mahal sampai beratus ribu tak kena tertik dia tak sempurna apa tu kau faham ya alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ayah sunat tasbih, sunat mai, sunat kedak tasbih belum pada membelah lembu. Sunat takbir tasbih lain. Bila sebut atas tasbih, iaitu kita kata subhanallah, tu tasbih. Bila takbir, kita kata Allahu Akbar. Nama tu, yang nama bagi kalimah. Tahmid, alhamdulillah. Nama bagi alhamdulillah, tahmid. Tahlil, la ilaha illallah, tu nama bagi tahlil dah. Ya. Jadi sunatnya sunat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Paling kurangnya dah. Ya. Ayahขอถามหน่อยหัวจะกุรบานวันแรกซื้อขายเรียบร้อยแต่ดันหลุดจับอีกทีวันที่4จะกุรบานqadaได้ไหม? Lembu kita beli nak buat gerbang, mana gerbang sunat gerbang sunat. Ke nazar gerbang sunat katakanlah. Kita nak gerbang pun tambak ke apa siap dah ni, pakak ada berkah nak sembelih hari raya pertama ni. Lembunya lopak putus tali hidung tu, gak perak takurnya gitu. Orang hamba tak berani lembu besar, masuk dekatnya hamba orang kelik. Siaplah. Akhir sekali masuk kat dalam hutan, masuk cari tak temu. Tengok telapak kaki pun putus. Pasal naik, nampak bekas naik atas batas ketah. Aku mana? Duk cari hari 2 pun tak jumpa, hari 3, 4 baru temu. Pergi temu hari yang keempat tu. Mana kalau kira raya kok, raya pertama, raya 2, raya 3, raya 4 tu. Hari raya keempat ni boleh lagi gerbang kak. Hari 13 Tasyrik boleh lagi. Ya 4 hari kan boleh gerbang. Hari 10, 11, 12, 13. Kalau ngikut tanya ni 1TC. 1TC makna hari yang keempat boleh lagi gerbang. Boleh lagi. Kalau tak boleh hari 5. Ataupun kita panggil hari 14 Zulhijjah, tak boleh 14 Zulhijjah. Ya sekat 13 ya. Boleh walaupun mungkin nak tanya maksud tu dah. Lepas dah daripada 13 Zulhijjah, makna 14. Ataupun kita panggil kok raya kelima dah. Boleh tak gini kita nak sembelih lembu jupuk dah. Duk mau beheng. Ya kena tu lembu beheng berapa lama lagi. Masa kecil-kecil, masa wairung ni, buat besar dah, saling gigi jual lah weh. Yang putus tali hidung, gelik rumah hasar, gelik rumah tu weh. Dah beheng pun tak royak asfatah lembu gelik rumah. Dah abang kot dah. Dah kita jual dah, ada. Lembu ada lah kandai, hak lapis, ada seekor 2 lagi dah. Dah perasai dah. Dah ingat, cucuk tu lah tu lah. Rupa-rupa ada hak jual dah kelik mari. Kelik mari pergi mana? Kelik kedua malam. Dia cek kelik rumah dia teh. Lembu tu. Kita tengok. Lembu mari duk sini weh. Kok mana ni? Bila-bila lebih sejak kau. Yalah hak jual hari tu. Kira lagu mana ni 15 dah ni. 15 apa 14. 14 Zulhijjah. Habis dah lah kalau masa nak gerbang. Maka ada juga sebahagian ulama, bahagian yang kecil kata boleh kita lagi gerbang walaupun 14 Zulhijjah atas nama qada. Kerana kita tak dah. Dan azad dah tu kerana nak sembelih dah berkah je, maknanya putus capai nak putus. Kalau turut hati tak ada nak putus tu nya capai putus. Pada pisah dah ada usaha dah 2 hari 3 hari. Daknya jumpa, daknya boleh. Boleh sekali lagi tu ke habis dah masa. Maka ulama kata boleh lagi. Boleh lagi dah. Hak tak boleh lagu mana? Hak tak boleh baru raya yang kelima baru kita pergi beli lembu ekor. Ada lagi lembu lebih mau beheng. Banyak ekor lagi kita pergi beli kan? Kita gerbeh buat itu. Boleh lagi kita kira tak qada. Tak boleh dah tu. Nak gamuk baru nak cari.
Dia buat kising-kising ni. Udah royak hasa ni kerana dia ambil awal-awal dah dapat caping pergi lucu. Cuma cari tak jumpa sehari pertama 2 3 tu 4 hari 4 hari tak ada, kita temu raya kelima. Ni sebahagian ulama kata boleh lagi gerbang atas nama kodok, dengan syarat lembu ni dia ada azal awal-awal dah nak buat gerbang dah. Cuma masalah je putus. Hak tak bolehnya bah hari raya kelima baru sipai gede cari nak beli lembu. Ataupun ada lembu lebih tak kau, atau lembu gapo lembu ni besar sangat ni. Oh lembu hak jual ada dalam gerbang lah. Lepas tu ni ni hak lebih. Awi kita kita nak gerbang hari ni. Hari ni gapo ni? Hari ni hari 14 dah Zulhijjah. Kalau kita kira raya 5 tak boleh dah. Baru nak berkah beli hari ni. Mu ni luar benar dah jual lembu kata. Mu luar dah. Mu mak aku dah akik pala nak main. Kalau lepas nak lepas dah. Jual lembu pakai. nak lepas dah. Jangan main. Jual lembu tu. Dia dah sakit kepala banyak perkara lagi. Nak beli tak tengok masa, tak tengok ketika. Allah. Ramak kita ni ada masa sangat nak main dengan dia tu. Share lagi siapa hati kepada orang lain 122 orang dalam TikTok. Dan 300 lebih. Hampir 400 orang di dalam fanpage ni. Behing ni don't tuk ti ilau. Behingnya segenok. Ya ramai. Allahu Rabbi. Tuk pi milai ti ayah walud ti pratu masjid. Yalah. Jadi kita kena cari orang ahli juga di dalam nak cara nak berebah lembu ni, jangan ambil orang-orang kok say. Ya hendak jadi putu, hendak jadi lucu ni kita ambil orang tidak ahli. Biasa masa tengok dia buat gitu, tu nak buat atik. Ya ramak ke hak dia mau buat gitu mudah-mudah tu dia mau buat sama sedah. Dia mau kena jet dah di lembu. Berapa kali dah kena jet habis ia mahir tu. Ni kawan ni tengok dalam YouTube, buat ayah ni. Ambil tali sauk dia tekak, pusing kat belakang, terik kat perut, heret serik, lembu rebah. Seni. Kawan tu 5 kali dah kena jet di lembu. Nak boleh mahir gitu. Dia nak pergi tiru dalam YouTube. Pusing, 2 kali pusing, heret di lembu. Dah heret di lembu. Kena jet dah, kena jet. Jangan main kata tu. Kata lembu, dia main cijek kata tu. Dia lopak mari kerekong kerek sini hang. Sini. Bekas tapak lembu sini duk sini. Duk di muja duk masuk dalam mata. Bekas sini. Tak ada royak. Bekas sini ni, di hidung ni. Muja duk atas hidung. Tak tengah mata tu dah. Kerpuk bunyi. Salak situ. Salak situ dah. Di kabar-kabar kali lagi baru nak bocok dah. Baru kata cip ni tengok pak tengok baru. Itu nak khep kenapa? Itu nak khekam apa tu. Nak ingat lembu lagi. Celak-celak mas pita. Ayah makna kena cari orang ahli lah. Habis dia kena tukar upah ni, tukar semelah ni. Wilah dia. Pakat. Kalau kata 100 kuk seorang, 700 dah. Kalau lembu 700 dah. 1 kuk 700 kuk dah. Kalau lembu lepas tu bagi ratik we kat puak-puak no. Puak-puak lapah tu. Atau kalau tukar semula ambil 400. Tukar lapah bagilah 300. Atau punya anu ikutlah. We munasabah lah, Dak nyanyi lagi, dak nyanyi mari. Apa ekor semula hari ni? Hari ni 10 ekor. Esok 20, esok berakit 20 ekor. Dah 10 ekor dak 7,000 ni. 700 kok ekor. 10 ekor 7,000, 20 ekor 14,000 bagi mai situ. Lana dah. Jadi kita pula dah pun senang hati. Mudah kan niat boleh buat gerbang, sudah gerbang lagi nak bawa pergi situ, bawa pergi sini lagi bagi kat tu ni lagi. Banyak kerja kan. Selesai masalah.
Ning halo mana tu? Lembu lucu utuh. Allah. Unuh rekan lah gitu. Jadi talah habis nak gerben, nak pergi kat lain lagi, nak beraya lagi, ziarah lagi, nak lagi, tupak puluk, beledar, macam-macam perkara, banyak perkara ni. Lembu pula utuh. Jadi banyak perkara tak? Ayah, jika puasa sunat tiba-tiba makan atau minum kerana lupa, adakah batal puasa itu? Tak batal. Tak batal puasa. Ambil mana kata tak batal? Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis. Nabi kata, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang terlupa kata dia puasa. Maknanya lupa kata dia sekarang duk puasa. Dak ingat. Lepas tu fa'akalanya pergi makan. Kiralah makan nasi kabu, nasi menyok, tepung kan, rotinya makan, laksonya gomu, au syariba, ataupun pergi minum, makan minum. Tak kira lagu mana puasa tu. Nabi kata fal yutimma saumahu, daklah kamu sempurnakan puasa. Daklah sempurnakan puasa. Apa makna sempurna? Terus. Bila Nabi suruh sempurna, suruh terus, apa makna gitu? Kuamai dia ada tu. Kuamai puasa dia hok makan saat ni tu. Dengan sebab makan, dengan sebab minum, dak unuh. Dak rosak pun. Dak batal lah kita kecil mudah-mudah. Dak batal. Dia makan, fa innama at'amahu Allah wa saqah. Dia makan pada hari tersebut, Allah Ta'ala beri rezeki dia boleh makan free. Puasa dak batal. Tapi jangan sekelang lah. Sekelang buat lupa. Gimbik air dah tu je. Gok. Lupa puasa. Tu buat lagu tu. Kalau buat batal tau. Batal kau gok mula-mula tu dah. Ni ada royak tu lupa sungguh. Lebih lagi ni cawak ni. Cawak ni dah mau duk puasa sunat dah. Sunat Zulhijjah. Hari ni sunat hari yang ke-8. Esok sunat hari yang ke-9 katakanlah. Banyak hari tak ada puasa bulan Ramadan, baru nak puasa sunat hari ni, boleh ada terlupa. Minum air, makan roti, buat benda-benda hok ada yang masukkan di dalam rongga-rongga, colek korek lingu apa nama semua katakanlah. Kalau dengar terlupa, tidak sengaja, dak batal. Ya. Ayahเขาทำโดยที่เขาเอาเนื้อหัวที่กุรบาน7 ส่วนเป็นค่าจ้างเป็นค่าจ้างเลือดหัวว่าหนึ่งได้Ambil daging gerbang hak 7 giyai tu buat upah darah manaเลือดหัวได้ไหมแบบนั้น semua tak boleh walaupun seorang bulu tak boleh nak buat upah. Bulu kena bulu ada akas bulu tak boleh gak upah dan jual tak boleh. Bahaya tu dah. Satu juzuk yang kecil daripada binatang gerbang tak boleh buat jual. Tak boleh. Ambil tulang ni nak buat rebus jual sup ataupun rebus tulang nak jual mi tak boleh. Bukan pasal jual beli kata. Ibadat ni bukan pasal jual beli. Faham dah. InsyaAllah faham tu. Nak niat ngekah wi kat anak. Ni kena royak mula dah. Anak hok meninggal dah dah. Anak hok meninggal, hok mati dah. Kita nak ngekah wi dia lagu mana niat. Ni kena tengok dulu ni. Tak beri lagi jawab apa dah. Puasa sunat peram puasa qada dan niat yang ngai. Kita nak puasa sunat sekali dengan puasa qada boleh tak? Niat lagu ni. Jawabnya boleh, tapi bila kita niat mesti kena niat hak qada dulu. Kalau nak kapuh lah. Tapi ulama kata bagi kita nak ada qada pakai niat qada madadah.
Contohlah kita duk puasa di bulan Zulhijjah ni. Kita niat puasa qada saja, aku puasa qada bulan Ramadan kerana Allah. Dengan kita niat puasa qada Ramadan itulah dia masuk juga kelebihan sunat bulan Zulhijjah ni. Dak ayah serta dak. Ingat lagi kan? Secara tak esok. Saja aku puasa hari Arafah kerana Allah. Itu. Sahaja aku puasa qada Ramadan kerana Allah. Dia masuk dah kelebihan hari Arafah dah tu. Walaupun kita tak ada niat serta dak. Ingat tu. Puasa wan ni niat puasa Arafah. Lain mai. Dah hari ni hari ke apa? Hari ni kita nak puasa niat hari Arafah boleh tak? Hari ni hari gapo? Nisbah tempat atas kita. Tak usah kira di Mekah ni. Nah, nisbah tempat atas kita. Kita duduk mana? Kita duduk sini, sini nisbah tempat kita baru hari yang ke-8. Tiba-tiba kita nak niat hari ni niat puasa Arafah. Arafah apa nama? Hari Arafah ni dengar orang duk beri penerangan cakap-cakap hari Arafah suku, pada Arafah suku, pada dengan hari itu ramai lain-lain. Nah, suku-suku. Gitulah. Tak sah takutnya. Bukan harinya. Kalau kita niat Zulhijjah tak apalah umum. Sahaja aku puasa sunat Zulhijjah kerana Allah, ya umum. Boleh masuk belaka dah. Ya. Baik. Pok demo. Baik. Mereka itu. Rakyat dah sari ruang dia. Dia nampak betul dah. Awak ramai tak kira ruang tu. Jadi nampak halau nak kena kat dia dah ni. Dia nampak rupa sepangan dia betul laki-laki dia dah. Nampak betul sekor tak kira sekor dah. Tak sungguh. Itulah. Bukan. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari muslimin dan muslimah sedang pentung, sedang pendengar semua. Terima kasih sama-sama. Ya, sekarang ni dulu pagi ni masa apa banyak dah ni. Sejam 22 minit. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Dah nampaknya pagi ni supaya sekarang. Doa tak mudah-mudahan Allah Ta'ala beri sihat sikit. Dia didengung lagi kepala ni. Tak nak sihat anak lagi ni tapi boleh baca. boleh baca bukan kata duk dalam kalim apa gitu tak, bolehlah baca sikit-sikit. Semua tak sedap rasa tu itu semua nak kali demi banyak hari, ada 2 minggu 3 minggu rabuk dia. Kalau tak demi 2 tahun 3 tahun tak 5 tahun ada dak sermai kabut 5 tahun. Kita serabut gak dak demai umur dak. Orang hak kekasih Allah ni. Bila dak sihat, bila sihat sokmu. Tak esah sakit, dia serabut perut kok. Dia bimbang takut Tuhan lupa ke dia. Tu. Bimbang takut Tuhan tak kasih. Tuhan beri seni beri sihat. Mari bimbang kat dalam hati kan Tuhan tak sayang pada aku. Allah tak kasih pada aku. Tak ada masalah ni demi apa kedak ni. No. Ya kerana uzur ni tak sihat ni. Pertama kali boleh kita ingat Tuhan. Allah duk bunyi sebut nama. Dia tak sihat kan sebut nama Tuhan. Yang keduanya Nabi kata dengan sabar waktu mana kita duduk dalam uzur tu, sabar tu boleh pahala lagi diampun dosa. Tu kelebihannya. Ada setengah sengaja minta
Ya Allah, berilah aku dak sihat. Nak dak sihat, nak nyakit. Tujuan supaya bila sakit, bila dak sihat, boleh sebut nama Tuhan acak sikit. Mana gerak sakit, Allah, ya Allah. Nah. Itu. Alhamdulillah, selamat sihat wal afiat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapatlah juga sikit sebanyak bagi ni ilmu, walaupun tak banyak, sikit-sikit tak apa dah, insya-Allah nah. Jadi pagi ni setakat ni sajalah. Terima kasih semua, terima kasih banyak-banyak atas segala perhatian dan memohon maaf salah silap, terkasar bahasa dan ada gurau sikit-sikit sebanyak. Insya-Allah mudah-mudahan kita boleh bersama pula di masa-masa yang lagi akan datang. Jadi pagi ni setakat ni saja. Kala dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum ya karim. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.